Kalau kita tinggal dia, dosa pas kopok kita habis dosa ni. Orang kata pakcik ni degil dan garang dan cuba dibantu oleh jiran-jiran dan saudara mara, tapi dia tetap ingin tinggal di tempat sampah begini. Dia tak boleh jalan mana. Jangan saya sok dia tak. Apa weh? Tak dengar bayar kalau sudah tak dengar. Dia memang tak dengar. Keadaan dalam rumah Pak Wel bukan teruk, tapi sangat-sangat teruk. Dia duduk gano lagu ni. Busuknya. Rumah ini benar-benar tidak layak untuk diduduki. Pak weh tak boleh duduk dah sini. Lapu sambung alik belakang. Gini. Pak weh tak boleh duduk dah sini. Kita pergi duduk pak lain dah. Ada tempat. Kau kan nak duduk lagu ni? Pak ku kacik, pak ku tak dengar ni pak ku. Nah. Pak Wei. Kita nak bawa Pak Wei duduk pas dak. Orang cara belakang makan, minum, mandi. Kita nak bawa. Pindah. Dah. Boleh. Duduk pak baru nak kau? Boleh duduk sini dah, duduk lain. Ada orang nak bawa apa ke orang tua. Apa tak sih. Tak boleh duduk lagu ni. Nak maya gano ni? Dengar lagu ni tu Pak Ye tidur. Nak semaya gano? Tak semaya dah. Aku fokus. Kita tua-tua ni kena semaya. Nama ke mati sore nama ke bulat. Nak gi tak segi ambo mari ambil. Tak salah we ambo dah. Tak pada lawan. Tak pada lawe. Aku buat muka molek. Nak gi tak segi esok ambo ambil. Tak usah sengih lah. Tak boleh duduk lagu ni. Kita tua ni kena semaya. Mora. Semaya. Tak semaya be lagu ni duduk kotor lagu ni. Dah. Kalau ambo tak ambil Pak Wei dosa ambo. Gi tak gi esok ambo ambil. Pak Wei takkan nak tidur lagu tu Pak Wei. Tak boleh duduk ni lagu ni tak baik. Ambo jadi dosa ni. Tu kau anak tu. Dengar aku cara hak tu nya. Dengar ke jauh? Dia dengar dia awak tak dengar. Esok esok kita mari ambil dah. Kita pak comel. Boleh semaya, makan, mandi. Tak sejerit lah tak boleh buat apa dia ni. Ambo sini makan kedah. Tak bukan masalah makan. Makan orang boleh belakang dah. Ambil kereta berkau naik. Ambil kata. Ambil kereta. Kereta mana? Ambil IC berkah dia. mana IC? IC mana IC? IC ada IC. IC. Jangan nak jaga. Tak apa kita jalan. Itu salah benda. Ambo nak berkah sore orang tua ni. Sedia tempat lah. Sedia tempat nak buat gini. Oh tak boleh ni bergerak benar. Kat dengan Pak Bondo ni. Ni PC ni. Sedia tempat dah. Alright. Okey. Berkah naik. Mana naik? Duduk lagi. Ya. Okey. Seperti biasa, lelaki bertopi hitam tahu apa nak dibuat. Dia tak boleh tinggal gini. Mati sore. Kalau tak tinggal gini. Pakai terdosa kalau kita tinggal dia gini. You nak pergi tak segi pun ambil. Tak sini tak apa biar busuk kereta tak ada ha. Mana naik tak sini? Kalau kita tinggal dia, dosa pas kopok kita habis dosa ni. Betul tak? Daripada tangguh dosa belakang jangan dengar bawah dia. Akak jangan ikut bawah dia. Akak. Akak asal dengar bawah dia. Jom. Dekat je benda tak? Dekat. Baik dah. Dah boleh jatuh hukum dah. Hamba nak pergi pulut. Tak boleh. Nak klik apa ngakak? Nak balik ngakak. Tak boleh, habis tak boleh klik dah dari sini. Hukum dah jatuh. Jam. Rokok pula dah isap. Ni ngelah dah isap rokok. Tak ada rokok dah. Habis nak rojak dah. Habis banyak jumpa banyak bulat. Orang sepun ni. Ni ngelah dah isap rokok. No rokok. Tiada rokok. Dah? Rumah habis ni. Orang tua-tua. Dah. Rumah habis. Habis letak orang tua sini. Ni pakai baju comel dah lah. Tak pakai dah lagu ni. Apa pakai lagu ni? Lepas tu rokok.
Ngelah dah ni. Tak boleh siapa dah. Kalau tak esak nak tidur tak boleh. Tanya dia. Tanya dia. Tanya dia. Beres. Habis pergi dulu. Selamat. Ya, ambil mari lah ni. Tak aware lah. Tak aware. Oh, tak aware. Cukup pala ni. Balik. Tak balik. Tak balik. Cukup pala comel lah ke. Mana cicing hak bui kemarin. Kita. Habis kita. Ano? Tak pakar. Kita kuih hak ni basuh tangan. Basuh tangan. Pakar. Kita pakar. Ngamuk malam, pokok. Kita suruh kita makan kosong tu. Saya nak rokok ngamuk. Habis kau ada ke mari? Nak tak kita. Bersih dah ke ni. Ya, makan asyik dah.